Kerja yang saya nak buat adalah pasang pintu aluminium. Asal dia dipasang di sini. Jadi bila saya nak pindah ke tempat lain, engsel ni saya nak kena pindah belah sana pula. Jadi engsel ni saya nak kena buka dulu dan nak kena pindah untuk boleh buka pintu ni ke dalam. Saya buka dulu paku ribet yang lama ni dekat engsel ni. Set drill driver ni akan dapat dua bateri macam ni. Yang ni satu, dua. Jadi bila bateri ni satu habis, kita cas dulu. Yang ni bateri dah nak habis dah. Charger bateri dengan 3 pin. Nits ni adalah produk lokal, produk keluaran Malaysia. Jadi kita cas dulu bateri macam tu. Sambil kita cas bateri satu lagi, kita boleh teruskan buat kerja dengan bateri yang satu lagi. Kapasiti bateri untuk drill driver ni adalah 2Ah. Kedudukan engsel yang lama macam ni, saya nak kena pindah kedudukan engsel jadi macam ini. Jadi saya perlu tebuk lubang baru untuk saya pindah kedudukan engsel ke belah sini. Engsel ni saya lekat dulu dengan 2 skru. Bagi lekat, nanti saya nak kena ribet supaya lebih tahan. Saya lekat satu lagi skru. Engsel yang satu lagi ni pun saya lekat dulu dengan skru sebelum saya ribet. Chuck drill ni maksimum boleh masuk adalah 13 mm. Yang saya guna ni adalah drill bit 4.2 mm. Yang ini boleh pusing. Yang mana satu kita nak. Yang ini adalah untuk kita pilih top. Maksimum torque drill bit ni adalah 60 Newton meter. Jadi saya set kat sini untuk tebuk aluminium, kita set dekat situ supaya kita boleh dapat torque yang maksimum. Drill bit ni kita boleh pilih gear dekat atas ni, sama ada kita nak gunakan gear 1 atau kita nak gunakan gear 2. Kita tolak saja ke depan atau ke belakang macam tu. Untuk tebuk aluminium ni kita perlukan RPM yang tinggi dan kita kena pilih gear 2. Lubang dah tebuk macam ni, seterusnya kita lekat dengan ribet. Drill driver yang saya gunakan untuk pasang pintu aluminium ni adalah drill driver Nits dengan motor brushless. Drill driver ni sangat padu, dia punya tempat pegang ni sangat grip, dia punya getah ni adalah getah yang berkualiti tinggi. Masa kita pegang tu memang sangat selesa. Ada 2 bateri dengan 1 charger. Dengan hanya satu drill driver ni saya boleh gunakan 2 fungsi. Fungsi yang pertama, saya akan ketatkan skru, guna drill bit untuk ketatkan skru macam ni, drill bit bunga. Fungsi yang kedua adalah untuk kita nak tebuk aluminium macam ni atau kita nak tebuk besi. Ada 4 equipment yang saya guna untuk keselamatan. Yang pertama adalah topi keselamatan. Yang nombor 2 adalah sarung tangan. Yang nombor 3 adalah vest. Dan yang nombor 4 adalah kasut keselamatan. Yang ini adalah semua produk Nits. Engsel pintu ni saya dah ubah kedudukan dia. Ada dekat sini dah. Jom kita setting untuk pasang dekat frame pintu. Nak pasang pintu, kita lekat dulu skru 2 biji macam tu. Kita nak setting. Tes dulu pintu ni bagi rapat. Kita tengok pula pintu ni daripada bahagian dalam. Kalau dah okey semua, baru kita mati engsel tu dengan paku ribet. Seterusnya saya akan tebuk lubang untuk lock pintu ni. Dan last sekali, saya nak pasang automatic door closer ni. Dah siap pasang door closer automatic dekat atas tu, jom kita test pintu ni. Tutup automatic atau tak?
Dah siap pasang satu pintu, ada satu pintu lagi saya nak pasang, ada dekat belakang sana. Jom. Dan yang ini pintu satu lagi yang saya nak pasang, kaedahnya sama saja. Kita lekat dulu skru dekat engsel ni, kita bagi lekat sebelum saya matikan dengan paku ribet. Hanya satu drill driver yang saya gunakan untuk pasang pintu aluminium, sama ada nak ketatkan skru, nak buka skru atau nak tembuk lubang. Memang drill driver ni cukup padu dan cukup mantap. Selain itu, drill driver ni sangat ringan, tak sampai 1 kilo sahaja. Alhamdulillah dah siap pasang 2 pintu aluminium, dan video ini dikuasakan oleh Nit Power Tools.